Bukan sedikit kekayaan yang dimiliki oleh mereka, malah mencecah ratusan juta sehingga tidak habis dimakan beberapa keturunan. Siapakah yang menduduki carta artis paling terkaya pada tahun 2026 ini? Kerjasama Syed Saddiq yang merupakan seorang ahli politik dengan Bella Astila, penyanyi dan pelakon terkenal, sememangnya berjaya mencuri perhatian ramai. Karena ku ada di sisi setia menemani, andai semangatmu. Nasi, okay, 1, 2, 3. Sama start dulu. Kolaborasi mereka sebagai model serta duta jenama dilihat berjaya mencuri perhatian ramai dan turut meningkatkan daya tarikan dan pengaruh jenama tersebut di media sosial. Hasil daripada kerjasama itu, Syed Saddiq berjaya mengumpul sehingga 6 juta ringgit, manakala Bella Astila pula dikatakan menerima bayaran sekitar 30,000 hingga 40,000 ringgit bagi setiap program yang disertainya. Dan terdapat juga dakwaan bahawa pendapatannya agak tinggi berdasarkan koleksi barangan mewah yang dimilikinya. Kita nak spotlight kali ni Bella Astila. Kita dah spot jam. Jadi, ni bag Bella Astila. Ini adalah Gucci GG Supreme. Tote Bag. Tak ada Supreme, tak ada hijau merah di sini. Harga di dalam RM10,000 sahaja. Astila. Wow, ini adalah YSL Kit Tassel in Suede. Black in Gold Hardware. Wow. Harga dalam lingkungan RM12,000 sahaja. Yusuf Haslam merupakan antara pengarah dan penerbit filem paling berpengaruh di Malaysia. Malah digelar sebagai bapa pecah panggung hasil kejayaan luar biasa dalam industri perfilman menerusi syarikat Scope Productions. Ketika filem Sembilu 2, arahan dan terbitannya mencipta sejarah sebagai filem tempatan pertama meraih kutipan melebihi 6 juta ringgit dan kejayaan tersebut sekaligus mengangkat namanya ke tahap yang lebih tinggi. Walaupun beliau menetap di banglo mewah 6 tingkat di Taman Melawati dan sering dikaitkan dengan kekayaan hasil industri perfilman, Yusuf Haslam sebenarnya lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan lebih gemar bersedekah dengan apa yang dimiliki. Hello guys, hari ini ada budak-budak intern untuk sibuk nak ikut saya, nak tengok kebun saya, nak tengok ayam itik, kambing-kambing yang saya bela. Okay, let's go! Ini tempat badminton court. Saya selalu main badminton kat sini. Wow! Dengan Syamsul dulu pasal dia muda-muda lah. Sekarang dia dah setengah muda je. Ini kita main badminton kat sini, kita syuting filem drama Sembilu. Kedamaian yang ku cari masih belum terbukti, jauh lagi perjalanan. Sebut saja nama Sheila Amzah, penyanyi itu bukan saja dikenali di Malaysia, malah turut mencipta nama di peringkat antarabangsa. Terdahulu, beliau pernah memenangi tempat pertama dalam pertandingan nyanyian ASEAN WEF yang berlangsung di Shanghai, China pada tahun 2012 dengan hadiah kemenangan berjumlah 2.5 juta ringgit dan didakwa paling mahal dibayar. Dalam pada itu, ketika berada di puncak kejayaannya, beliau dilaporkan mampu meraih bayaran sehingga RM25,000 hanya untuk persembahan selama setengah jam. House tour kita. Suara demam. Hadirnya Ubay. Menerangi. Oh, ni apa Macam ni? dia lah menerangi. Boleh buka lampu ke? Tak tahu macam
masa release ialah lagi sikit kita nak pindah semua kan. So rumah ni 3 tingkat. Ya. Oh, dahsyat. Bilik kita kat situ, kat atas tu. Penyanyi dan penulis lagu ini mula dikenali di peringkat antarabangsa dengan muzik yang unik. Pernah bekerjasama dengan artis-artis terkenal seperti Pharrell Williams dan Tyler, The Creator. Yuna juga dikenali sebagai ikon dalam industri muzik dan fashion. Hold up, got a minute for me, yeah, I know I just showed. Setiap kali melihat karya yang diluahkan oleh pelakon berbakat ini, sudah pasti tiada siapa dapat menandingi pesona yang dimilikinya. Kakak buat semua ni untuk Fiji Zero. Pada keheret Els. Gron Palare dikenali kerana lakonannya yang hebat, terutamanya dalam filem aksi, selain pernah terlibat dalam produksi filem di Indonesia, Thailand dan Singapura, dan beliau juga dianggap antara pelakon lelaki terbaik di Malaysia. Saya punya duga bahawa anda membunuh isteri anda dengan serum telah 400 lalu mencuri jenazahnya untuk menghindari autopsi. ตอนนี้ในชุมชนมีคนตายไปแล้ว2 คนหมอจิ Or you want something more official? We Malaysian ICD hereby releases this case into your custody. Kalau dilihat, Maya Karin kini agak kurang tampil di dunia perfilman. Namun begitu, kejayaan filem-filem yang pernah beliau bintangi sebelum ini telah banyak membantu mengukuhkan kedudukannya dalam industri seni tanah air. Baik hati engkau. Bagaimana? Selain itu, beliau juga berbakat dalam bidang nyanyian dan pengacaraan sehingga berjaya menghasilkan 2 album yang berjudul Erti Cinta dan Teka-teki. Kini, walaupun bergelar jutawan, Maya Karin tetap tenang mengenai keselamatan dirinya sambil terus menonjol dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan dan pelaburan hartanah. Kita sememangnya tidak asing lagi dengan nama Siti Nurhaliza yang telah mengukir nama dalam industri muzik tanah air. Penyanyi popular ini bukan sahaja terkenal dengan alunan suara yang merdu, malah memiliki wajah yang jelita sehingga pernah menjadi pujaan ramai suatu ketika dahulu. Melihat kepada pelbagai kejayaan yang dikecapinya dalam bidang nyanyian dan juga perniagaan, beliau telah berjaya meletakkan dirinya sebagai antara artis Melayu terkaya di Malaysia. Malah, ramai yang teruja melihatkannya bergaya mewah dan berpendapat bahawa beliau berhak untuk memilikinya. Siapa je tak kenal dengan nama antarabangsa ini yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia apabila beliau sering memegang watak dalam filem hebat Hollywood seperti kejayaan luar biasa yang dikecapinya menjadi contoh kepada penggiat seni tanah air yang lain. Dan yang paling membanggakan, beliau mendapat banyak anugerah dan pengiktirafan terbaik dari negara luar. Sehubungan itu, pada tahun 2026, beliau dianggarkan memiliki kekayaan berjumlah $40 juta, iaitu sekitar 190 juta ringgit. Selain itu, kami ketengahkan juga artis terkaya pilihan netizen melalui slot ekstra khas untuk anda, antaranya
Aku takkan beli rumah besar-besar macam tu walaupun ada 100 juta. Engkau cakap kau takkan beli lagi sebab kau tak ada 1 juta? Cuba kalau ada 1 juta awak. Selera kita ni masing-masing. Jika ada artis yang kurang rasa kaya, sila komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.